berzikir, tahajud, qiyamul lail. Ini benda-benda yang boleh mendekatkan, mendidik hati kita, tuan-tuan. Ini proses inilah proses hati. Di tengah malam berdoa kepada Allah, hati kita mengadu pada Allah SWT atas kelemahan kita, atas banyak dosa kita. Kemudian di siang hari kita banyakkan memberikan sedekah. Proses hati kita memiliki simpati, memiliki rasa simpati dengan orang lain, merasa rahmah. Man la yarham la yurham. Nabi kata, barang siapa yang tidak menghormati orang lain, dia tidak akan dihormati. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Insan ayat terakhir sekali sebelum saya tutup. Allah kata apa? Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimin a'adda lahum 'adzaban alima. Allah yang memasukkan, Allah yang memilih sesiapa di kalangan manusia yang mencari untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Dialah Allah yang memasukkan siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata lain, rahmat milik Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang dipilih untuk masuk rahmat? Allah yang pilih. Bagaimana Allah nak pilih? Ciri-ciri manusia yang bagaimana Allah nak pilih untuk dapat rahmat? Ialah manusia yang mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Antaranya datang ke masjid, datang ke surau, kita baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pada aku pintu-pintu rahmatmu. Tak semua orang dapat rahmat. Sebab tu kita nak dapat rahmat Allah Ta'ala sebagai amanah tadi ni. Apa tugas kita? Mengurus manusia. Maka kita jadikan kita dengan manusia sekeliling kita ni ada sifat kasih sayang. Jangan ada hasad dengki. Allah sebut dalam Al-Quran. Sebab tu Al-Quran ini, isi kandung Al-Quran ialah menceritakan tentang hal kepribadian, hal kemanusiaan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mengumpat sama kamu sendiri. Jangan kamu berhasad dengki. Kenapa? Hasad dengki ni satu sifat hati. Hasad dengki ni sifat yang tidak puas hati. Hasad dengki. Kenapa Allah murka pada orang sifat hasad dengki? Kerana sifat hasad dengki ni ada dua dosa dia buat. Pertama sekali, apa dia? Pertama sekali, dia kena tak puas hati dengan orang. Orang hasad dengki ni biasalah. Takkan dia hasad dengki dengan monyet kot. Takkan dia hasad dengki dengan ulang ke apa, tak. Dia mesti hasad dengki sama dia juga. Kan? Macam kita mindam lah. Musuh kita siapa dia? Tu, papan dam tu, buah dam tu. Cuma dia kalih ya. Kita macam ni, dia macam ni. Orang yang sama ya. Jadi kita perasaan takut ni. Hasad dengki dengan orang yang tu, orang sama ya. Itu tu rahimahullah. Jadi bila hasad dengki ni pertama sekali ni, kita tak puas hati dengan orang. Bila tak puas hati dengan orang, Allah marah dah. Allah marah. Sebab apa Allah marah? Siapakah menentukan rezeki dia? Siapakah yang memberikan segala-galanya yang dia dimiliki? Dia dapat pangkat tinggi, dia dapat jawatan, dia dapat harta, dia dapat kemewahan. Siapa yang bagi rezeki dia? Allah. Jadi bila hang dengki kat dia, wah, hang soalkan aku bagi dia kah? Apakah hang tak puas hati kah dengan aku bagi dia? Kita kena nampak Allah SWT, jangan nampak dia. Nampak Allah SWT. Aku buat kerja teruk-teruk, dia duduk depan buat kerja relaxnya, terus dapat tinggi. Oh, tak boleh je ni. Hang siapa? Macam kita padang bola sepak. Hak bergol siapa? Hak atas tu ya. Dia kan buat apa sangat pun. Tunggu kat atas tu, jalan lari sikit, main sikit. Bola main kat dalam bergol, orang punya sanjung dekat dia. Padahal yang bawa kerja teruk aku tahu tak? Kau ke bawah punya teruk, bawa bola dong-dang tiba-tiba hang boleh gol. Hang dapat sanjung. Kenapa tak asal king dia? Dah, kita a team. Kita satu pasukan. Maka alhamdulillah lah hang bergol. Seronok semua. Yang tengok di padang bola pun dah di luar apa sokong tak sangka, sokong bagus. Macam ni konsep hidup kita, tuan-tuan. Kita jangan hasad dengki. Sebab apa? Hasad dengki pertama, bila kita berdengki dengan orang, berarti kata kita tak puas hati dengan apa yang Allah takdirkan rezeki pada dia. Pertama. Yang kedua, yang hang dapat tu bukan daripada Allah Ta'ala kah? Apa hang tak puas hati kah? Hang tak bersyukur kah dengan apa yang aku berikan hang? Nampak tak? Tuan-tuan, konsep hidup kita ni kena ada sifat redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan mardiyah. Barulah Allah Taala panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nampak Allah sebut irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah.
Ujian kita lalui 60 tahun, 40 tahun, 70 tahun umur kita, ni ujian ni. Bila kita dah proses-proses kita rasa bersalah dulu-dulu, kita mungkin berdosa, tak tahu, tak ingat, jahil, sedekah. Bulan Ramadan ni sedekah. Supaya mana? Yukaffiru ankum min sayyiatikum. Kerana sedekah itu menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Sedekah. Sebab apa wakaf ini nilai tinggi si Allah SWT? Sebab dia wakaf ketika mana dia hidup. Sedekah ketika hidup lebih baik daripada sedekah lepas kita mati. Pesan anak-anak, kakak, abang, ni adalah reta walid sikit ni, reta ayah sikit ni, no. Nanti bila ayah mati esok, tolonglah sedekah ni. Kenapa nak sedekah lepas mati? Bila kata gitu, maksudnya hang sayang je reta ni, hang masih sayang reta ni, kenapa tak bagi sekarang? Maksudnya hang rasa macam nak memerlukan harta ni. Ini konsep yang subhanallah. Ini iman para sahabat dahulu. Memberikan sesuatu yang dia cintai, yang dia minat, itu dia bagi orang. Kita ada yang kata siapa? Saya sendiri pun fikir banyak. Jadi kita belum sampai ke tahap itu, namun itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.